Setiap petang kau ada peluang untuk relax, tapi kau sendiri tak sedar. Serius aku cakap, kita semua pernah rasa benda ni tapi jarang nak akui. Bila tengok orang duduk kat kafe outdoor, makan dan minum sambil menikmati angin lalu, terus rasa macam tenang betul. Meja dan kerusi santai, serta daun pokok bergerak ikut angin. Suasana dia memang buat kepala rasa ringan. Tapi bila fikir balik, kenapa vibe macam tu susah nak rasa dekat rumah sendiri? Padahal ruang tu sebenarnya ada, cuma tak pernah jadi. Sampai satu masa, aku cuba ubah satu benda je. Tambah payung outdoor ni. Tapi meja kerusi standby di luar rumah. Nampak simple, tapi impak dia lain macam. Kali pertama duduk bawah dia, terus rasa beza. Cahaya yang tadi terik jadi lembut. Panas yang dulu menekan terus hilang. Bila angin datang, dia lalu dengan selesa tanpa gangguan. Masa tu baru aku faham. Rupa-rupanya, apa yang buat kafe outdoor rasa best bukan semata-mata tempat, tapi suasana yang dicipta. Bila ada teduhan yang betul, kita mula perasan benda-benda kecil yang selama ni kita tak hirau. Bunyi daun bergesel, angin yang sentuh kulit, rasa kopi panas yang lagi kena bila suasana tenang. Duduk 5 minit boleh jadi setengah jam tanpa sedar. Dari sekadar nak rehat sekejap, terus jadi rutin yang kita tunggu setiap hari. Pagi-pagi sebelum mula kerja, duduk luar kejap dah cukup untuk reset fikiran. Petang pula, masa matahari dah turun sikit, itu jadi waktu paling syok. Duduk sambil tengok langit tukar warna, angin sepoi-sepoi lalu. Memang rasa macam escape dari rutin walaupun tak ke mana-mana. Yang bestnya, semua ni tak perlukan perubahan besar. Tak perlu renovate tambah awning rumah, tak perlu tambah struktur mahal. Dengan payung ni, terus wujud satu ruang baru yang selama ni kita tak manfaatkan. Material dia pun memang sesuai untuk cuaca kita. Ada perlindungan UV, jadi tak rasa bahang. Walaupun siang, kalau hujan renyai, masih boleh duduk tanpa tergesa-gesa. Struktur dia kukuh, tak rasa flimsy bila angin datang. Dan cara buka tutup pun senang, tak menyusahkan langsung. Benda ni sebenarnya lebih kepada rasa. Rasa ada ruang sendiri untuk bernafas. Rasa ada tempat untuk berhenti sekejap dari kesibukan. Rasa rumah tu bukan sekadar tempat tidur, tapi tempat untuk menikmati hidup. Dari luar nampak biasa, tapi bila duduk bawah dia, vibe tu memang lain macam. Kadang kita ingat nak rasa suasana macam ni kena keluar jalan-jalan, kena cari tempat tertentu, kena belanja lebih. Tapi hakikatnya, kita boleh bawa rasa tu di rumah sendiri sahaja. Bezanya cuma sama ada kita nak cipta suasana tu atau tidak. Kalau kau pernah terfikir nak ada satu spot kat rumah yang tenang, boleh buat kau duduk lama-lama tanpa rasa terganggu, ini memang benda yang patut kau cuba. Sekali kau rasa, kau akan faham kenapa ramai orang sanggup buat ruang macam ni. Kalau kau nak tukar ruang biasa jadi tempat paling best di luar rumah kau, segera check out sekarang. Jangan tunggu sampai rasa tu hilang lagi sekali baru nak bertindak.